Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Jumaat. Hari ini saya Eva Nurhuda daripada TV PSS SMK Teluk Mas akan mengadakan sebuah wawancara mengenai program Pre-Love Syawal Ramadan. Hari ini kita akan menemui seorang guru dan seorang pelajar dan seorang volunteer. Tapi hari ini kita akan pergi kepada Cikgu Bahar dulu. Assalamualaikum Cikgu Bahar. Cikgu, boleh kongsikan sedikit tak tentang kenapa Cikgu mengadakan program Pre-Love ini? Program Pre-Love ni kita adakan kerana program ni dah masuk tahun yang keempat. Dan kita adakan program ni untuk kita berkongsi kasih sayang lah, dan kita nak sharing dengan murid-murid yang memerlukan, mungkin mereka tak bernasib baik, di mana staff-staff dan juga cikgu-cikgu mengumpulkan barang-barang terpakai mereka yang lebih baik, yang masih baik lagi untuk diberikan secara percuma kepada murid-murid SMK Teluk Mas. Masya Allah. Okay. Bagaimanakah sambutan warga sekolah terhadap projek ini? Alhamdulillah, sambutan sangat memberangsangkan dan sangat mendapat kerjasama daripada seluruh warga sekolah, guru-guru, staf sokongan dan juga isteri, suami, cikgu sekolah kita memberikan sumbangan baju mereka, handbag, kasut, seluar semua, dan saya rasa bersangat syukurlah di atas kerjasama yang diberikan oleh pihak sekolah. Saya lihat sangat banyak baju dan sangat banyak kasut ke sini. Alhamdulillah. Apakah harapan cikgu terhadap projek ini? Harapan cikgu terhadap projek ini ia boleh diteruskan pada setiap tahun, dan dengan adanya projek ini juga dapat menyemai perasaan kasih sayang di antara guru-guru dan juga murid-murid malah warga sekolah. Di samping kita merasakan ataupun kita mendalami mereka yang lebih memerlukan. Terima kasih Cikgu Bahar. Sekarang saya bersama salah satu daripada volunteer yang telah membantu dan memberi sumbangan terhadap program ini. Nama awak apa? Nama saya Mas Ayu. Mas Ayu, boleh tak awak bagi tahu saya apakah perasaan awak tentang program ini setelah awak telah memberi sumbangan? Awak punya peluh darah terhadap ini. Perasaan saya rasa bahagia, suka, saya gembira lah bila tengok orang suka apa yang diorang dapat. Awak rasa macam awak punya kesusahan tu rasa berbaloi lah kan? Rasa. Okay. Selain itu, apakah pengalaman berharga yang awak dapat setelah awak telah membantu program ini? Pengalaman berharga saya suka bila tengok orang tersenyum apa yang diorang dapat. Diorang rasa bahagia, diorang sampai bertepuk-tepuk tampar dengan kawan-kawan. Saya suka tengok. Saya pun suka tengok benda tu. Saya harap kita boleh kekalkan lah benda ini sampai kita dah graduate daripada sekolah ini. Awak rasa awak nak join tak program ni tahun depan? Pada masa yang akan datang ke? Saya nak join sebab saya suka tengok orang gembira. Bagus. Terima kasih Mas Ayu. Sekarang saya berada bersama salah satu seorang daripada penyumbang terhadap program Pre-Love ini. Saya bersama Cikgu Ismail bin Dola. Cikgu, boleh saya interview Cikgu? Cikgu, apakah perasaan Cikgu tentang program ini Cikgu? Okey, pada pendapat cikgu, ini satu aktiviti yang baik kerana berikan peluang untuk kita saling membantu, berkongsi apa yang kita ada kepada mereka yang memerlukan. Kadang-kadang banyak benda yang ada di rumah kita guna, jadi lebih baik kita kongsikan bersama orang lain supaya yang lain juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ini satu aktiviti yang baik dan patut diteruskan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Hari ini saya ada bersama dengan Muhammad Adil Kuan. Okey. Nama awak boleh saya panggil apa? Aidil. Aidil. Okey, Aidil, boleh tak akak tanya, baju-baju ni macam banyak je. Awak ambil untuk siapa? Untuk adik-adik, kawan. Okey. Boleh tak saya tanya awak, apa perasaan awak tentang program ni? Awak terkejut tak? Ni first time awak ke? Tak. Dah lama dah dia buat. Saya rasa baguslah sebab dia macam bila orang tak dapat beli baju raya boleh beli kat sini. Saya suka awak punya pendapat. Okey.
habis pakaian kita pada hari ini telah diambil oleh pelajar-pelajar warga SMK Teluk Mas. Saya harap program ini akan dapat diteruskan pada tahun hadapan dengan mendapat sambutan yang lebih meriah dan lebih mesra. Setakat itu sahaja daripada saya, Eva Nurhuda binti Sudairi daripada Kelab TV PSS SMK Teluk Mas. Sekian, terima kasih.